Jual apa ni? Jual kabu-kabu, perut percik, ayam percik, resepi daripada mak dari dulu lagi lah. Mak jual 30 tahun dah lah dia jual pasal peringat ni. Lepas tu mak sakit ni resepi tu daripada mak lah. Mungkin dari kecil, daripada sekolah. Gendah lagi duk jual dengan mak kan. Duduk tolong mak paruh-paruh ke apa, resepi koyak bawel ke apa semua. Ini resepi daripada mak belakang. Daripada mak ya, dulu sampai lon sebab so lagi. Kalau sebelum tak puasa lah jual laksa dengan laksa, mak juga. Sebab mak jual daripada muda sampai kau tua, ya jual sampai kau ya kena seteruk. Baru dia tak jual. Masa dulu start jual 5 sia. Lepas tu bila barang mahal 3 sia. Lepas tu lah ni 3 2 ya. Sebab dulu masa dulu harga 2 ya kan. Lah ni harga 4 ya. Lepas tu naik belakang dah sate ke apa kan naik belakang dah.